Harnas Muazzam. Dengan siapa? Dengan abang-abang handsome lah. Itu paling handsome. Tahun lepas perut dia besar, tahun ni dia perut dia kecil sikit. Dia dapat hadiah. Aku yang takut dia standby bank. Oh. Standby. Punya cacing aku bawa pang yang bateri tu siap. Kalau datang pang itu keluar. Datang tu boleh bagi angin. Jumper. Oh, jumper tu. Oh. Ha? Yang tu. Bukan angin. Kondom. Itu berapa orang dapat? 5 orang je kan dapat benda tu? 7 orang. Aku dah bayar. Ada spek 700 tu. Member beria nak ya. Kau datang kau nak tanda kat mana? Tak, masalahnya kan ada hadiah. Dia suruh pulang balik. Ada hadiah. Ada hadiah. Dapat tinta kan? Dapat tinta kan? 100. Tapi dia tak bagi pun. Baik dia bagi aku pergi ambil kan. Dapat 100. Tak dapat. Lain pula dah. Dia dapat. Itu dah cerita dia. Cerita tahun lepas punya Gangster Gathering. Gangster Gathering dekat mana Allah masalah sana. Dia Saru Lotus. Okay. Nanti kita sambung ni. Check it out. Kita tembak kan kita tembak. Oh yang berbual tu. Yang berbual. Yang berbual. Dia berbual dekat tembok kan. Oh tembok yang tepi laut tu. Tepi laut macam punggur tu. Assalamualaikum. Sambung lagi kejadian. Sekarang aku berada di Kuantan Swiss Bell Hotel. Kita tanya, ada satu brother aku jumpa ni. Dia cari Jamilah. Kita tanya, dah jumpa ke belum? Bang, dah jumpa belum Jamilah? Assalamualaikum. Jamilah. Kat Kuantan belum ada jumpa Jamilah lagi. Tapi aku nak Jamilah 29 tahun. Kurang lebih tak nak 29. Tapi yang ada pun Suzy je. Itulah. Korang nak tengok Suzy tak? Cantik mat. Dia Suzy. Tunjuk dia Suzy. Ada 4 Suzy. Korang pilih untuk aku Ada 4 Suzy ni, korang pilih untuk aku. Suzy yang pertama, macam Suzy yang kedua, Suzy yang ketiga, Suzy yang keempat. Full system. Daripada SG Project. Kamu pilih. Aku dekat event Gangster Gathering 2025. Okay, sambung lagi. Assalamualaikum.